Aku, apa ke benda ni? Bukan aku tengah tengok filem Uncle Yang ke? Tiba-tiba gelap mata. Sial betul lah. Aku dah jadi zombie. Jadi zombie kecil pula tu. Tim mengesan spesies zombie grade 3 AS yang unik. Sistem raja zombie diaktifkan. Wah! Anda boleh berevolusi dengan mengumpul aktif melalui pembunuhan musuh. Akhirnya akan menjadi raja zombie yang tiada tandingan. Ding! Tahniah, anda mendapat bentuk permulaan. Zombie putih, kebal dari segala senjata. Keras gila sampai meremang bulu rumah. Membangkitkan kelahiran eksklusif 3A. Semburan gas mayat. Hahihi, kalau macam tu, maka gelaran raja zombie ni memang aku punya. Hahaha. Tapi kena cari jalan keluar dari tempat puaka ni dulu. Fenomena ni takkanlah grade 3S. Biar betul, Kinlan dapat tuah sebalik musibah ke? Bukankah kata seruan kedua raksasa kontrak semuanya sama? Celaka, aku kena seru dengan tukang seru. Dah sampai ke dunia manusia di alam lain. Macam mana boleh jadi? Grade 3? Mana grade SS? Peluang sekolah kita nak bangkit dah musnah. Grade VF. Benda ni buat pet pun menyemak je. Zombie kecil ni selain comel, anjing jaga sekolah pun dia tak boleh lawan. Bukan main kecoh lagi tadi. Tak sangka hampir macam ni sekali. Membazir sumber sekolah je. Lawak betul. Cik Kinlan, awak dipecat. Ketua prestasi mengajar saya nombor 1 setiap tahun. Raksasa seruan saya mati sebab pintu ni pelajar. Sekolah tak patut buat saya macam ni. Sekolah ni bukan badan kebajikan. Tanpa grade S, awak tak layak duduk sini. Selesaikan penyerahan tugas dengan Cik Liu Ruyan dan terus berambus dari sekolah ni. Mana tahu zombie kecil ni ada kuasa tersembunyi. Takkan mentor genius tak nak cuba? Lagipun ni spesies yang sangat jarang ada. Bagi saya, Cik Kinlan kan cantik. Baik awak ikut je cakap Zhao Xing, anak tunggal pengarah Zhao tu. Sekurang-kurangnya hidup senang lenang. Janganlah cakap macam tu. Kak Kim dah cukup sedih dah tu. Qinlan, sebenarnya aku dah jadi milik Zhao King. Sebab tu aku boleh gantikan tempat kau. Kau sekarang ni, nak pegang kasut aku pun tak layak. Aku anggap kau macam adik-beradik, tapi kau... Adik-beradik dari segi rupa, kekuatan, bakat. Apa yang kurangnya aku berbanding kau? Kenapa kau selalu nak pijak kepala aku? Aku nak kau dengan zombie comel kau ni. Merana dan tak ada jalan keluar lepas ni. Hebat betul penangan Maharani Liu Ruyan ni. Tak sangka betul aku boleh terserempak. Hai. Au. Alamak, lembutnya. Tapi takkanlah sebab dia cantik dan seksi. Aku nak biarkan dia kawal hidup dan kebebasan aku. Liu Ruyan, kalau kau berani sentuh zombie aku akan lawan kau sampai mati. Tuan muda Zhao nak saya hantar mereka berdua balik college ke? Tak payah, aku dah bosan. Buat macam dia orang hilang. Lepas tu bagi makan kat bos raksasa cicak raja hitam. Kinlan, serangan raksasa ni baru permulaan. Lepas ni baru acara kemuncaknya. Jom, pergi melawat tutor genius Universiti Han Hai kita. Atribut ni, raksasa level 1 pun tak boleh lawan ke? Haha, apa kata kita buat satu tawaran? Kau boleh bercakap. Habis tu, aku ni satu-satunya spesies zombie tau. Aku tolong kau balas dendam. Kau tolong aku batalkan kontrak. Macam mana? Adil kan? Kau nak tolong aku balas dendam. Grade VF. Wah, aku kena lindung kau lagi adalah. Macam mana kau nak balas dendam? Jom masuk dunian. Abang bawa kau terbang nanti. Kuasa kau rendah sangat ikut strategi aku. Yalah, kita kena gerak ikut tepi hapuskan raksasa yang sesat dulu. Gelar kumpul SCP perlahan-lahan. Hai. Strategi ni untuk orang lemah je. Aku ni raja zombie, cara aku rempuh sampai rumah. Ya. Jangan nak mengarut. Alah, sekali dunia ni bermula. Tak boleh keluar setengah jam. Mampus nanti. Tak. Ni kau akan tarik semua raksasa tu.
Perempuan semua grade HS. Cik darah kau memang padu. Jangan tangkap dia, cukup untuk aku biarkan satu keturunan yang hebat. Oh tak? Alamak, habislah. Akak tengok betul-betul. Lepas ni kehebatan abang buat kau cair habis. Belum mood zombie putih aktif. Cik! Ni zombie kecil je. Benda apa ni? Dia berubah. Ach. Ketahanan kelas F patut macam ni ke? Ha? Tak mungkin. Ketiga-tiga atribut membesar sampai 10 bintang. Ha. Macam abang handsome tak? Budak kecil ni, kau ni bukan zombie biasa-biasa. Potensi tahap Super SSS ni. Berbala betul. Tak rugi langsung kali ni. Kau suruh apa lagi? Cakap. Sampai tahap 10 baru kau tahu. Malam ni kita sapu bersih semua dunia tahap rendah kat Han Hai. Pecut sampai tahap 10. Aku nak tunjuk kat budak-budak Universiti Han Hai tu. Buang aku adalah keputusan paling bodoh dalam hidup diorang. Ding, tahniah. Anda dah naik ke tahap level 10. Bentuk zombie hitam dibuka. Laju macam bayang. Laju sampai orang menjerit. Tak. Kemahiran eksklusif usia S bangkit. Serangan bayang halimunan. Ding, bentuk ni dah warisi semua kuasa dan skill zombie putih. Bentuk seterusnya pun akan ada ciri ni. Ding, dapat senjata eksklusif cakap mayat neraka. Damage padu tembus segala-galanya. Kalau macam ni, tak payahlah asyik nak tukar bentuk. Guna bentuk paling baru je, dah boleh dapat semua kuasa. Mantap! 3 skill S. Ada senjata eksklusif tahap SS lagi. Status ni memang gila. Alang-alang dah macam ni. Ujian mentor kebangsaan lagi 2 minggu, aku wajib join. Bukan setakat nak rembat ganjaran lumayan, tapi nak bagi semua yang pandang rendahkan aku dulu ternganga habis. Jom balik daftar. Kak Lan, akak ada kawan lagi ke kat Han Hai ni? Tak ada. Kenapa? Ada 2 orang dalam rumah. 2 orang? Takkanlah Zhao King dengan Liu Ruyan? Mesti dia yang jual alamat aku ni. Kejam gila perempuan tu. Walaupun Zhao King tu anak orang kaya kaki joli, tapi bakat dengan tahap dia bukan kaleng-kaleng. Ada pengawal peribadi hebat lagi. Kalau gaduh berdepan, menang pun mesti parah. Jom pergi hotel. Check in. Hotel? Wah, kali ni memang show gila. Cikgu Liu, kami wakil kelas 1 pelajar baru Jabatan Tempoh ingin buat aduan kepada pihak sekolah merayu supaya Cikgu Kin Lan kembali. Walaupun sekadar pembantu guru, Cikgu Kin hilang haiwan seruan. Sebab nak selamatkan kami tak kisah Cikgu Kin dah tak ada haiwan seruan, asal mohon beri peluang Cikgu Kin terus mengajar kami. Lindungi pelajar itu tugas mentor dia sendiri tak berguna. Dah cacat nak salah siapa? Sesiapa berani cakap benda baik pasal dia lagi esok tak payah datang kelas dah. Kalau bukan sebab Cikgu Kin, saya dah lama mati kena makan raksasa. Jasa ini takkan saya lupakan. Bagus ya, Su King Wei. Sekecil-kecil pelajar baru pun berani lawan saya sekarang. Jangan ingat ada bakat boleh biadab depan saya. Saya guru kelas kamu sekarang. Bila-bila masa boleh suruh kamu kemas barang dan berambus. Walaupun sekolah ni tak ada hati perut, kenalah dengan pendapat kami pelajar juga. Universiti Han Hai ni diasaskan oleh pengarah Zhao. Mana mungkin pelajar miskin macam kurang boleh pengaruhi dengan bagi pendapat Su King Wei. Kau yang cari pasal sendiri. Hai. Merayu untuk Kin Lannya. Kebetulan aku tengah cari mainan baru. Buang dia dulu. Baik. Notis sekolah akan dikeluarkan tak lama lagi, Su King Wei. Kau dibuang dari Universiti Han Hai. Sekarang serta-merta berambus dari depan mata aku. Cikgu Kin, saya kena buang sekolah. Liu Ruyan, kau tak layak jadi cikgu. King Wei datang jumpa saya kat hotel kejap. Cikgu Kin, saya dah tak ada masa depan. Jangan mengarut, saya akan masukkan awak ke universiti lebih baik. 2 minggu ni ikut saya masuk Dongyeon untuk level up. King Wei sayang. Panggil Abang Jiang. Nanti abang tolong level up kejap je. Sapu bersih semua Dongyeon. Cikgu, dia boleh bercakap. Bukan setakat boleh cakap, aku boleh one shot raksasa tahu jenis yang padu gila punya.
Dia haiwan seruan asal baru cikgu. Agak istimewa. Jangan takut. Abang, Jiang Mak Ai, cahaya terus hati aku. Suara dia manis sangat. Siapa je boleh tahan ni? Kak Lan, buka pintu mana Dongyan? Mana raksasanya? Aku rasa bertenaga gila sekarang. Kinlan, kau baik jangan sampai aku jumpa kau. Su Qingwei pun kau bawa lari sekali. Dengar cerita hari ini kau bagi makan 2 orang pelajar perempuan kepada bos cicak Maharaja Hitam. Siap buang seorang pelajar baru lagi, nama dia Su Qingwei. Alah, setakat budak-budak tak guna tu, apa yang kecoh sangat? Penilaian tutor kebangsaan dah nak mula. Masa ni kau duduk diam-diam. Lepas penilaian habis, kau lantaklah nak buat lagi satu, kau daftar nama pergi join sekali. Aku kena join penilaian tu, boleh je ayah. Tapi ayah kena bagi aku perempuan dahi licin buat main. Paling banyak pun 2 orang. Universiti Shanghua kelayakan minimum grade SS. Kena ada surat sokongan dalaman juga. Kena masuk top 10 baru ada peluang masuk. Lagi setengah bulan je sebelum penilaian. Kita kena capai level 30 cepat-cepat. Cikgu, saya rasa baik saya tak payah susahkan korang. Apa hal pula? Setakat seorang macam kau ni, bawa segerombolan pun abang boleh settle. Kak Lan, biar aku tolong kau dapat nombor 1. Tapi janji dengan aku, lepas ni batalkan kontrak. Tapi bukan ke kontrak nyawa ni untuk seumur hidup? Hai, kontrak ni memang tak boleh batal. Tapi aku boleh bagi kau kebebasan penuh. Aku takkan paksa kau buat apa-apa. Dan selagi aku mampu, aku ikutkan je semua permintaan kau. Okeylah, kalau macam tu mandikan aku dulu. Lengan aku tak boleh bengkok, tak boleh nak mandi sendiri. Tangkau kat dahi kau ni tak boleh cabut ke? Kalau cabut, naya nanti. Naya macam mana? Mungkin aku akan hilang kawalan. Entah Kak Lan dengan Qingwei pun aku ratakan. Tak senonohlah kau ni. Bahagian bawah pun kena basuh. Takkan aku nak mandi separuh je? Kak Lan tadi kata nak ikutkan permintaan aku. Aku ni sebenarnya terjumpa zombie ke terjumpa tuan besar ni? Cikgu, Dongyan ni minimum tahap 20. Saya baru tahap 12. Cuma tahu water ball saja. Relax, Abang Jiang power fly. Zombie hitam aktif. Satu shot, terus mati. Awak boleh bertukar juga? Panggil Abang Besar Jiang. Abang Besar Jiang. Abang Besar Jiang. Pegang kuat-kuat, kita ke flight. Ding, tahniah naik ke LV20. Bentuk ketiga dibuka. Zombie hijau kabus beracun. Hijau sangat sampai rasa cuak. Skill SSS, miasma bangkai beracun. Bentuk baru setiap 10 tahap. Zombie hijau, laluan jenis racun. Bentuk zombie hijau, aktif. Memang makin kuat. Tapi hijau sangatlah. Tak berapa handsome. Satu lagi bentuk. Mesti sebab bakat tersembunyi. Cikgu, kita tak kena racun ke? Mood hati tak cederakan kawan. Orang luar tak jaminlah. Miasma bangkai beracun. Dahsyat gila racun ni. Laba-laba tu pun guna racun, tapi masih tak tahan. Memang itim padu cuci mop. Ada harapan no satu penilaian Tuan Muda Zhao Qinlan dah daftar untuk penilaian mentor kebangsaan. Laman web rasmi baru saja umumkan senarai tu. SM rupanya dia menyuruh nak naikkan level diam-diam. Nak buat kemunculan semula latu. Aku akan pastikan dia takkan dapat keluar dari Dongyan ni pun. FT, tak banyak Dongyan Lia yang bawa level 30 ni. Hantar orang pergi siasat, mesti kita akan jumpa dia. Bagus, bagi dia hadiah istimewa sebelum peperiksaan tu. Ding, tahniah. Anda berjaya naik ke LV30. Bentuk mauji yang dibuka. Kulit tembaga tulang besi. Besar dan keras. Kemahiran eksklusif SS dibuka. Hentaman bahu besi. King, dapat pakaian tempo eksklusif jubah Raja Mayan Abadi. SSS. Imuniti sihir sepenuhnya dalam kawasan yang diaktifkan. Kebal sihir. Ini dah macam guna cik ni. Kak Lan, nombor 1 negara memang dalam tangan kita.
Jom kita ke ibu kota. Bah. Bukankah ini bekas mentor genius kita, Cikgu Kin? Kebetulan betul ya. Liu Ruyan, Zhao Qing, Tuan Muda Zhao. Apa saya cakap tadi? Dia memang tengah menyuruh sambil berangan kat sini. Kinlan, malam ni aku akan biarkan kau merepot dalam payah ni. Termasuk kau sekali, perempuan tak guna yang tempah maut ni. Hanya Cikgu Kin saja yang layak jadi guru. Kau langsung tak layak nak jadi contoh seorang guru. Masih nak melawan lagi? Tuan Muda Zhao. Kejap lagi bila dah puas main, biar saya koyakkan mulut dia. Dah 10 hari aku tunggu kau. Rupanya menyorok kat sini nak naikkan level. Memang tak sia-sia gelaran mentor Kin kita ni. Zombie kecil tahap F pun boleh naikkan level. Menarik juga. Tapi sampai sini sajalah riwayat kau. Tempat ni licin dan berlumpur. Memang sesuai sangat untuk berlawan dalam air. Kejap lagi tengoklah kau nak berlagak suci macam mana lagi. FT. Oh ya, Kinlan. Sebelum aku kerjakan kau sampai mati, apa kata aku beritahu kau satu rahsia? Kau tahu tak masa ujian pelajar baru tu, kenapa tiba-tiba muncul raksasa tahap tinggi? Kau punya kerja. 3 tahun aku kejar kau, tapi kau tak bagi muka langsung. Cara baik tak nak, cara kasar juga kau pilih. Kalau aku tak hancurkan kau, macam mana aku nak tengok kau melutut minta ampun pada aku? Semata-mata nak balas dendam pada aku. Sampai hati kau korbankan nyawa pelajar. Pelajar, mereka tu cuma hamba suruhan saja. Mati seorang boleh cari lain. Tak ada apa yang nak dihairankan. Kak Lan, apa arahan seterusnya? Nak mereka mati atau cacat? Amboi, zombie kecil tak cukup umur ni. Berlagak betul. Tuan Muda Zhao, biar saya uruskan budak ni. Tengok aku lumatkan dia satu-satu. Korang berdua tangkap bunga sekolah tu. Lepas aku kerjakan Kinlan, baru aku jaga dia pula. Ingat, rakam bagi jelas sikit. Aku nak buat kenangan. Baik Tuan Muda Zhao Granti Hechi punya. Sampah macam ni entah berapa ramai dah jadi mangsa. Kalau tak bunuh, makin ramai yang kena. Tak kisahlah bapak dia tu pengarah Zhao ke apa. Dia kena mampus. Dia boleh bertukar. Boleh one shot walaupun lawan level tinggi. Sanda dengan sang biau dah kena tak? Zombie ni ada yang tak kena. Scroll kilat tahap tinggi. Laju macam mana pun kau, takkan boleh lawan kilat ni. Tak kisahlah kau pelik macam mana pun. Sekali tuan kau mati, kau pun akan lenyap. Jangan gerak. Kalau tak, dia orang mampus sekarang. Hiao Jiang, kau mesti ada cara kan? Jangan nak naif sangat. Bila sumunan mati, sumun dia pun akan mampus sekali. Kinlan, hari ni memang nasib kau malam. Tuan Muda Zhao buatlah apa saja. Biar saya jaga line. Zombie ni gerak je, aku tikam jantung dia. Zombie kecil tengok elok-elok tuan kau ni. Macam mana aku kerjakan dia sampai hancur? Jubah Raja Zombie Abadi. Kebal magik. Jarak pun ngam-ngam. Apa benda jadan ni? Cepat bunuh Kinlan. Apa? Korang semua, jangan harap boleh hidup. Tuan Muda Zhao dia raksasa. Aku tak boleh gerak, tolong aku. Sampah! Diam! Imun sihir. Takkan serangan fizikal pun imun. Cikgu Kin. Hahaha. Zombie busuk kau tak selaju aku. Hoi! Kemahiran gabungan? Tak mungkin. Zhao King, kau jadikan aku perisai. Kau akan mati terseksa. Jadi hanya aku takkan lepaskan kau. Cikgu Kin, awak okey ke? Jantung hampir kena tikam tapi belum mati lagi. Pembunuh bila pirat tahap 40 pun tak mampu tahan satu serangan dia kalau bukan sebab Liu Ruyan tolong hadang tadi. Berani kau mukulkan Kak Lan, kau memang cari nahas. Nak bunuh aku, kau belum mampu. Oh, betul! Cikgu Kin, itulah benda yang serang kita hari tu. Zhao Qing, kau berani langgar undang-undang pertukaran kelas antarabangsa bila raksasa secara haram. Pelajar perempuan yang hilang tu, kau punya angkara kan? Kalau ya kenapa? Sekarang korang semua mampu sekali. Cicak hitam diraja. Koyakan dia. Jaga-jaga.
Tak mungkin. Gigitan fizikal pun tak load. Kalau boleh tembus, memang peliklah. Sorry lah, selain imun sihir, aku pun imun fizikal. Abang Dajang ni memang besar, keras, kuat dan... Ya, memang kuat betul. Zombie ni memang tak masuk akal. Tak boleh biar macam ni. Berampus masuk dalam rekahan dimensi tu. Abang Dajang, Zhao King dah lari. Kita kena keluar dari Han Hai cepat. Keluarga Zhao takkan lepaskan kita. Tapi kecederaan cikgu. Xiao King Wei jangan gelabah tengok abang buat silap mata. Bersuah. Zombie pun boleh ubat luka? Ni namanya ilmu sembuh mayat. Khas untuk zombie, pakai tundukan yang degil. Wah! Jom kita ke stesen tren laju sekarang. Pergi ke Bandar Yunan. Mentokin. Kenapa kita tak terbang terus ke Didu? Kenapa kena tukar kat Bandar Yunan pula? Kak Lan buat benda betul tiket kapal terbang susah nak dapat. Lagipun pengaruh keluarga Zhao terlalu kuat, mereka boleh sekat lapangan terbang bila-bila masa kalau kita pergi. Itu caringan khas namanya kereta api laju boleh gerak bila-bila masa. Bila mereka sedar nanti kita dah lama tinggalkan Han Hai. Tapi jangan leka lagi. Ayah, tolong saya. Anak tak guna. Kau kacau siapa lagi kali ni? Kinlan, zombie dia tu dah cari-carikan cicak Black Emperor aku. Dia cederakan aku teruk. Zombie kecil grade F2 boleh bunuh bos tahap 45 seorang-seorang. Potensi ni tak kalah dengan grade SS. Mesti dapatkan untuk dikaji. Jom. Kinlan dah kena tikam dengan aku, mereka pasti tak lari jauh. Ayah tangkap dia balik. Aku nak kecahkan dia dengan tangan aku sendiri. Kau rehatlah dulu hal ni biar ayah uruskan. Datuk Bandar Chen, anak saya kena serang. Penjenayah tu mungkin naik kapal terbang tinggalkan bandar. Tolong sekat lapangan terbang sekarang. Panggil balik kapal terbang yang dah berlepas. Lain hari saya datang ucap terima kasih. Kamu semua bawa orang ke paya suram geledah. Baik. Tanda bintang. Tak cuba sesiapa kat lapangan terbang. Jauh kat paya pun tak ada kesan. Hebat betul Kinlan ni. Pandai sembunyi Emin. Jauh rakaman CCCS tunjuk. Kinlan yang kau cari tu dah naik kereta api laju ke Yunnan beberapa jam lepas. Naik kereta api laju lepas tu tukar kapal terbang. Memang aku pandang rendahkan dia. Ayah, dia pasti akan sertai penilaian mentor kebangsaan. Dengan zombie tu, senang je dia nak masuk top 10. Nak sertai penilaian? Aku takkan bagi dia kelayakan pun untuk dinilai. Bila Kinlan hilang kelayakan, korang cari peluang tangkap dia balik baik. Esok bawa ular sawah tanduk hitam ke Didu untuk penilaian. Ada orang kita dalam penilaian tu. Bagus. Dengan scroll ni, aku garanti boleh masuk top 3. Tuan Wei, saya ni penilaian kali ni. Tolong sasarkan seseorang untuk saya. Nama dia Kinlan. Kak Lan, cahaya kuat sangat tak tahan dah. Bang pergi pusat pendaftaran penilaian mentor kebangsaan. Beres. Penilaian mentor kebangsaan, aku datang. Kali ini aku takkan kalah lagi. Katil kat ibu kota memang lain. Kak Lan, King Wei malam ni jom tidur sekali mesti selesa punya. Pak Abang Jiang jahat. Pak. King Wei, esok awak duduk hotel. Dia tunggu aku dapat tempat pertama penilaian. Aku akan dapatkan slot khas Universiti Shenghua. Terima kasih, cikgu. Saya akan usaha jadi ahli sihir air yang tidak menghampakan cikgu. Bila dah jadi ahli sihir air tahap tinggi, boleh buat kolam mandi hari-hari tak? Mandi hari-hari pun boleh. Sekarang kena cuci darah ni dulu kan? Kak Lan, Cing Wei korang pun kotor juga kan? Jomlah sekali. Jangan anggap aku manusia sangat. Aku cuma zombie kecil je. Apa sangatlah aku boleh buat. Mati aku, mati aku.
ada benda cucu akulah. Ni senjata peribadi aku. Jiang, kenapa hidung berdarah ni? Tak ada apa, terlebih hisap darah buang sikit je. Kurang sambunglah, tak payah hiraukan aku. Tak tahan dah, siapa je boleh tahan ni? Penilaian mula esok tak boleh bazir hari ini, jom. Pergi Dongyeon ibu kota, naikkan level, usahakan masa tempoh penilaian si Jiang naik level 40, evolusi sekali lagi. Cikgu, saya tunggu kat hotel je lah. Saya akan susahkan korang nanti. Apa awak cakap ni? Si Qingwei, awak kan logistik khas abang. Habis melawan badan penuh dah harapkan sedia bola air awak untuk cuci. Bilik mandi bergerak, tahu tak betapa berharganya tu? Saya akan usaha bantu. Istana Blood Moon, ibu kota Dongyeon, undit 4 bintang. Sampai sekarang belum ada luas. Gancaran pertama kali biasanya lumayan. Taklah lebih level 40 pun boleh masuk ni, memang makan habislah. Dongyeon khas level semua diturunkan ke 40. Dongyeon penilaian pun macam ni. Abang Jiang, tengok tu. Nama merah semua Dongyeon khas. Dua awet Chon semua level 30, Water March 31. Datang nak cabar rekod pertama awet. Nak tim abang level 40 berserka garanti puas. Puas kepala bapak kau rasa penendang aku ni. Ding 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 ding. Great VS. Sekali tendang terus melayang berserka level 40. Aku tak salah tengok kan? Mak I nak rembat raksasa kena cabut undi ke? Sasaran kat sana teras Istana Blood Moon. Sarang bos. Maksimum 12 orang sekali masuk. Lagi habis mati semua lagi. Pasukan elit Shenhua pun kalah bos Pontianak. Blood Moon Lord memang mustahil nak menang undur cepat undur. Hahihi vampir tak tahu siapa lagi hebat sedut darah Kak Lan si Qingwei. Jom hantar maut kat Tuan Lord tu. Dek, jangan masuk. Pasukan elit Shenhua baru saja tumpas. Kat dalam tu macam neraka. Pakcik, kami memang datang nak mencabar ni. Level 30 semuanya bawa Water March. Damage pun tak ada. Shell pun tak ada. Oh, heal pun boleh tahan. Tapi cukup ke untuk vampir sedut? Takkan nak harap pet breed 3 ni? Haha, kelakar gila. Hahaha. Awek, jom ikut abang. Garanti korang akan syok gila. Sekumpulan noob. Dahlah lemah, banyak bunyi pula. Zombie kecil, kau nak mampus? Biar mereka pergi mampus. Tunggu dengar cerita mereka nanti. Mampuslah kau! Ding, level naik ke LV33. Kenapa semua raksasa menjerit ni? Segarnya gadis manusia ni. Jadilah hamba darah aku. Kebal magik. Tapi taring aku ni boleh hancurkan batu. Pasal gigi, aku ni moyang kau. Ding, level naik ke LV35. Betul pun gigi zombie memang paling padu. Ding, tahniah Qinlan dan Su Qingwei kerana pertama kali tawan Blood Moon. Kejayaan ini akan terpahat dalam sejarah epik selamanya. Dah lepas. Mereka betul-betul berjaya lepas. Tak mungkin. Memang mustahil. Ni kan Dongyeon yang pasukan elit Shenhua pun habis kena wipe out. Macam mana dia orang kuat tu sebenarnya? Hahaha, kalau orang tua ni tak salah nampak. Mereka berdua ni ada hubungan guru dan murid. Nampaknya bandar diraja hantar mentor genius yang hebat kali ni. Ding, tahniah kerana orang pertama melepasi kastil Blood Moon. Gancaran semua ahli naik tambah 5 tahap. Lencana Blood Moon Epic 1. Gancaran khas rasa 1. Ding, tahniah anda telah naik ke LV40. Bentuk zombie terbang dibuka. Boleh terbang tinggi, syok gila. Kemahiran eksklusif is cakar angin puaka telah bangkit. Xiao Jiang, kau dah berevolusi lagi. Bentuk apa pula kali ni? Tengok betul-betul. Kali ini memang elok habis. Abang Jiang. Kalau kita betul-betul dapat nombor 1, akak boleh tunai
Adakan satu permintaan istimewa untuk kau tahu. Nombor 1 tu aku punya. Pengetua Shanghua datang pun jangan harap dapat rampas. Puncak kehidupan zombie, kebahagiaan berganda, untung gila berganda. Jom kemas, dah tiba masa kebangunan penilaian. Aku sorak untuk korang dari tempat duduk penonton. Cikgu Kin, Abang Jiang, mesti menang tau. Kak Lan, kalau dapat nombor 1 janji ganjaran tu, jangan nak mungkir pula. Baiklah, aku janji. Memang betul nak handal budak ni kena guna ganjaran istimewa. Kak Lan. Kenapa ada utai tahap profesor datang ni? Ganjaran tempat pertama memang lumayan gelaran profesor peringkat kebangsaan hak pilih mana-mana universiti. Dan yang paling menarik, set epik SS untuk kerjaya ni. Alih, set SS je pun. SM, Kinlan kau memang datang pun. Amoy, bukankah ni mentor genius kita, Kinlan, bawa pet grade 3 pun berani nak masuk tanding? Nanti jangan menangis tarik diri sebab kalah dengan raksasa jaga pintu pula. Penangan hari tu sampai sekarang rusuk aku rasa sakit lagi. Hari tu kau lari laju sangat kali ni, aku akan sedut kau sampai kering. Haha, nampaknya kau takkan ada peluang tu. Saya nak buat aduan HAM. Ya, ada orang tak layak nak bertanding cuba nak menyelinap masuk penilaian ni. Berani betul menyusup masuk ujian kebangsaan. Besar betulnya Lydia. Siapa yang berani sangat ni? HAM FT. Dialah orangnya Kinlan. Raksasa kontrak dia dah lama mati. Kelayakan mengajar dia dah ditarik balik oleh Universiti Hanhai. Cuma sistem bentuk belum dikemas kini lagi. Sebab tu dia ambil kesempatan untuk mendaftar. Dia langsung tak layak sertai ujian ni. HAM FT, raksasa kontrak sendiri pun tak mampu nak jaga. Memang tak layak jadi guru. Cikgu Kin hilang raksasa seruan sebab nak selamatkan kami. Raksasa tu sebenarnya jauh yang bela senyap-senyap. Memang guru dengan anak murid sama saja perangai. Tak ada bukti terus nak fitnah aku. Percaya tak aku saman fitnah nanti? Biar kau mereput dalam penjara. Kau! Hal raksasa tu kita letak tepi dulu. Peraturan ujian kebangsaan dah nyatakan dengan jelas. Selagi sijil kelayakan belum dibatalkan, boleh mendaftar. Saya dah berjaya mendaftar. Itu bukti saya ikut peraturan yang sah. Betul tu, kalau boleh daftar maksudnya sah. Memandangkan dia dah daftar, biarlah dia sertai ujian ni. Memandangkan situasi Kinlan ni agak unik, saya sebagai ketua pengawas ujian kali ini mengumumkan, jika mahu teruskan ujian, mesti ada universiti yang bagi sokongan. Jika ada, boleh teruskan. Jika tiada, kelayakan dibatalkan serta-merta. Mana adil? Budak perempuan dalam dunia ni tak ada keadilan mutlak. Kata-kata aku adalah undang-undang. Kau ada 10 minit cari universiti untuk sokong kau. Lepas masa pun kelayakan tetap dibatalkan. Selain Len Yao, aku memang tak kenal pengetua universiti lain. Siapa yang sanggup cari pasal dengan Tuan Wei demi aku? Kinlan nak guna ujian ni untuk bangkit balik? Mimpi sajalah. Bila kau dah hilang kelayakan nanti, tengoklah macam mana aku herit kau balik. Aku kerjakan kau cukup-cukup siang malam. Si cantik kau tu pun takkan terlepas. Xiao Qingwei, Kak Lan, jangan risau. Ya, selagi aku ada, takkan ada yang dapat cederakan. Walaupun tak dapat sertai ujian, tak dapat masuk universiti. Abang tetap akan bawa kurang tawan dunia ni. Biar universiti buruk ni semua merayu kita masuk nanti. Masa sudah tamat, saya umumkan. Nanti dulu, Universiti Longjing sedia beri show buat Kinlan. Itu tuan pengetua kita di Universiti Longjing. Tak sangka orang tua tu datang sendiri. Universiti Longjing yang ranking kedua di Dahlia tu. Macam mana Kinlan boleh kenal pengetua Ki? Wah, orang tua tu rupanya bukan calang-calang orang. Senior Ki, tuan. Kenapa tuan datang sendiri? Ya, budak perempuan, kejayaan pertama di Istana Blood Moon. Syabas, memang hebat. Aku nampak potensi kau. Universiti Longjing bagi show pada Kinlan. Ikut peraturan kan? Ikut, memang ikut sangat. Yo, dengan Senior Ki sebagai penjamin, Kinlan mestilah boleh sertai ujian ni. Siap betul. Bila betina ni dapat bodek orang besar macam tu, tunggu dulu Kinlan boleh sertai ujian. Tetapi dia tak boleh guna zombie kecil tu. Kekuatan zombie ni sangat pelik jauh melampaui tahap biasa. Bagi dia sertai ujian rosakkan keseimbangan dengan teruk sangat tak adil buat mentor lain. Aku tuntut keputusan yang adil. Jahanam ni mesti mati. Tuan, saya takutlah.
Xiao Jiang tak payah takut, Tuan akan lindungi awak. Ini sasa binatang comel yang lemah gila. Macam mana boleh rosakkan keseimbangan? Binatang seruan grade FF lagi rendah dari grade FA. Aku tak percaya dia ada kekuatan luar biasa. Bukan, dengar dulu cakap aku. Zombie kecil ni boleh bertukar bentuk jadi zombie seram setinggi 3 meter berbulu hitam. Raksasa zombie jenis yang gigit orang sampai mati. Kelajuan dia macam kilat. Boleh bunuh bos yang level lagi tinggi. Zhao Qing, Universiti Han Hai pecat aku. Aku tak kisah. Sekarang kau nak fitnah binatang seruan aku pula? Kalau zombie aku ni hebat macam kau cakap, takkanlah Universiti Han Hai nak pecat aku? Apa dah jadi ni? Ada betul juga. Kalau betul-betul kuat, takkan Han Hai nak lepaskan dia? Zhao Qing ni sengaja nak kenakan Chin Lan ke? Kau berani tak tunjuk panel atribut zombie kau tu? Tunjuk depan semua orang sekarang. Sistem Raja Zombie nak tukar panel atribut ni senang je. Apa salahnya? Level 40 tapi atribut macam ni je. Lagi teruk daripada Slim lah. Ini bukan binatang tempo pun. Ini maskot je kot. Susah tahu nak naik level 40 guna binatang macam ni. Tak mungkin. Panel ni palsu. Tuan, abang ni garamlah. Dia nak makan saya ke? Xiao Jiang boleh tukar info panel atribut juga. Satu lagi kuasa tersembunyi yang baru. Encik Qi, Encik Wei, kamu pun nampak kan panel atribut mana boleh tipu? Zhao Qing asyik fitnah binatang seruan saya. Tak patut ke dia kena amaran? Zombie kecil ni memang pelik. Kalau tak, cuba dengan seruan dan ahli sihir air, mana boleh bunuh Lord Blood Moon. Hai. Zhao Qing, jangan kacau ketenteraman ujian lagi. Lakonan memang mantap. Hebat betul aku ni. Semua bersedia. Ujian akan bermula sebentar lagi. SM setakat boleh sertai ujian ni apa sangatlah. Ujian bermula. Aku ada banyak cara nak cari korang. Aku akan biar kau tengok sendiri macam mana aku hancurkan tuan kau. Lepas tu aku barai dan jahanamkan kau satu persatu. Kalau kau tak cari aku tetap akan cari kau. Aku sedut kau sampai kering. Tunggu dan lihat. Peraturan ujian. Setiap orang ambil satu kit bekalan dan peranti mata. Buru raksasa secara solo untuk kumpul mata. Ranking ditentukan ikut jumlah mata akhir. Raksasa dalam zon ni tahap 1 hingga 50. Lawan raksasa elit atau bos untuk mata lebih tinggi. Selain itu, sesiapa yang berjaya bunuh bos akhir, Raja Banjaran Longji, akan terus dikira sebagai nombor 1. Tapi sampai sekarang, belum ada yang berjaya. Aku umumkan ujian mentor kebangsaan bermula sekarang. Kak Lan, besarnya peta ni. Jom kita terus cari bos akhir. Mestilah. Kita buat face kill bos akhir dan ambil ganjaran. Sambil tu kita cari si bangsat Zhao Qing tu untuk ajar dia. Sambil tu alang-alang kita farm raksasa sikit untuk naik level. Rancangan yang sempurna. Baik, aku ikut cakap kau saja. Pegang kuat-kuat Kak Lan. Biar otai bawa kau terbang. Gabungan kelajuan zombie hitam. Jisu! Ayah memang lagi hebat dan berbisa. Lawan Wei kalau buat kerja memang laju. Kinlan, sekarang tengok macam mana kau nak lari dari aku. Kinlan, aku nak jadi nombor 1 ujian ni. Aku juga nak. Korang semua takkan terlepas. Apa dah jadi ni? Koordinat melompat-lompat macam ni. Dia naik kapal terbang ke? No 66 alat skor rosak ke? Lapor Tuan Wei alat normal. Isyarat stabil. Tapi kelajuan dia memang pelik. Gunung ganang tinggi. Raksasa merata-rata. Macam mana dia boleh elak semua lawan? Takkanlah zombie tu ada masalah? Apa hal ni? Koordinat ni melompat macam tengah berdisko. Kinlan ada sayap ke terbang? Sial, kutip mata dulu. Tunggu Kinlan berhenti baru cari dia. Oi! Ha! Tengok tu, Chin Lan tu masih dapat kosong. Memang haiwan peliharaan tu tak guna. Mesti baru masuk dah kena kejar raksasa. Mana ada masa nak kutip mata? Cikgu Qin dan Abang Jiang mesti tengah cari bos terakhir. Budak perempuan, tak kisahkan kalau orang tua ni duduk sini. Senior Qi, sila duduk tuan. Duduk. Jangan risau. Aku cuma hairan. Macam mana korang lepas istana bulan berdarah tu? Ketua vampir itu pun aku tak boleh bunuh. Maaf tanpa izin Cikgu Qin.
Saya tak boleh beritahu. Cikgu Kin, awak ajar pelajar yang bagus. Kau dikira berhenti sekolah sekarang? Ya. Saya kena buang dari Universiti Han Hai. Universiti Han Hai memang buta, tak kenal permata. Budak perempuan, kau berminat nak masuk Universiti Longjing aku? Aku tawarkan kemasukan khas untuk kau. Yuran percuma. Macam mana? Universiti Longjing tawarkan saya. Wah. Kak Lan dah 3 hari terbang. Sampai dah naik asap ni. Bayang bos pun tak nampak. Takkan dia dah cabut kod. Bos takkan senang-senang tinggalkan Dungian. Memandangkan kat atas tanah tak ada. Cuma ada satu kemungkinan. Dia sorok bawah tanah. Faham. Korek sampai dapat. Pegang kuat-kuat.